Dari segi customer ni, Angah tak ada level-level mau ada duit ke tak ada duit ke, bagi Angah sama je. Tetap customer aku buat yang terbaik semua. Kalau yang nak tengok video ni, nak suap pun tak ada masalah. Kita hanya berkongsi saja pengalaman, bukan kita ni sifu ke apa, nak mengajar orang dalam ilmu bidang bisnes apa dok. Kita tak pandai, kita ambil pengalaman kita sendiri pun, ilmu skill menjual tu untuk diri kita. Kita tak ada ilmu tu nak mengajar orang, kita tak pandai lah. Sebab berniaga ni, dia niat kita yang penting. Kadang-kadang kita berniaga ni ada setengah orang gitulah nak kejar kekayaan, tak habis bang. Tu kita kata kita jangan banding diri kita dengan orang lain, banding diri kita sendiri. Macam mana kita nak jadi lebih baik daripada diri kita sendiri. Sebab kita kalau nak kejar dari segi kekayaan sekalipun, kalau kita rasa diri kita ni orang kaya, kita dah banyak duit, ada lagi bang orang kaya pada kita. Kalau kita rasa diri kita ni, akulah seorang yang baik, ada lagi orang baik pada kita. Ada orang kata rasa diri kita, akulah paling jahat, akulah paling gangster. Tapi ada lagi. Sebab itu tak nak banding diri kita dengan orang lain. Ada orang dari segi orang kata apa ni, kata-kata yang menyakitkan hati kita lah. Kita tak faham. Kita tengok di saat kita bukanlah berjaya, tapi kita ada perniagaan yang kita masih bertahan, tidak duduk di tempat kita. Sebab sekarang ni bisnes mencabar bang. Otak kita ni kena cari semua jalan dan juga penyelesaian. Jangan beri alasan, jangan malah. Tu jadi bos lah ni, jarang duduk kedai. Ada bang, kita pun ada buat bisnes lain. Dan juga memang kalau kita dengan staff-staff ni, memang kita agak renggangkan diri. Kita memang dengan staff-staff ni banyak kita ambil tahu. Sebab kita nak suruh dia orang ni bahagia semua bila menghadap dengan customer. Macam mana kita layan customer, macam itulah kita nak. Kebiasaan orang yang support kita ni bukan orang yang bagi duit banyak, orang yang ada duit. Betul Angah ya. Sebab apa, kadang-kadang tu Angah ajar budak-budak Angah, staff-staff Angah, kalau boleh benda-benda pocik-mocik ke, yang terutamanya lah, kalau mari nak buat sikit-sikit tak payah ambil pitih lah, ke sedekah je, buat aje, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun datang daripada gitu juga bang. Kita nak didik staff kita pun gitu juga. Ya gitu lah. Kadang-kadang pocik-mocik kita jangan dapat sikit apa, ia beri juga duit bang. Dia nak beri dah, kita nak orang ni nak beri dah, apalah ambil ke staff-staff, beli air ke apa, makanan. Tapi kalau daripada orang yang berduit ni masa Angah, orang yang ada duit, orang yang saing-saing, rapat, kes saudara mara, bukan semua, sesetengah lah. Kadang-kadang dia tahu dah harga yang kita jual, harga tertera murah lah daripada pasar orang apa gitu, pun minta kurang lagi bagi Angah lah. Lepas tu royak pula, murah kamu benar jual apa gini. Nak royak lah segitu, abang boleh tengok sendiri lah. Bagi Angah, dari segi customer ni, Angah tak ada level-level mau ada duit ke tak ada duit ke, bagi Angah sama je. Tetap customer aku buat yang terbaik semua. Bila bisnes ni banyak benda yang kita belajar dalam hidup kita. Itulah bang, sekadar puas siang baca.